Tapi kenapa dia panggil susu Arab Apa yang susu Arab tu? Ui, bau macam minyak wangi weh. Tak sedap weh. Ui, kuih raya dah sampai. So, video kali ni aku nak review untuk korang. Aku nak rasa satu-satu kuih raya yang mak aku beli ni. So, aku akan review dekat korang. Aku akan buat taste test untuk korang kuih raya yang mak aku beli ni, okey? Ni kalau tak silap adik aku ada beli juga kuih raya dalam ni. Mak aku akan pilih random and aku akan rasa untuk korang. Yang ni kot. Okey, ini agak-agak kering daripada Zeti Rose. Zeti Rose ni dekat je dengan rumah aku. Tapi mak aku beli online. First kita akan rasa yang ni lah. Okey, macam ni. Ui, bau macam minyak wangi weh. Aku tak tahu aku akan suka ke tak rasa dia. Bau dia pun bau dia okey. Okey, wangi tapi bau wangi dia tu macam tak sesuai untuk kuih, untuk agar-agar. Bau wangi dia tu macam bau minyak wangi. So macam, are you sure? Wah, cantik serius cantik weh. Aku cuma tak suka bau dia je. Okey, aku nak rasa yang mana. Aku rasa perisa dia sama je ni semua ni, cuma colour dia je yang lain. Cantik tak? Comel weh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rasa baik. Rasa wangi dia tu tak overwhelm. Bau dia je yang kuat. Tapi bila kau makan tu, dia macam biasa je. Rasa dia macam biasa je. Okey, sedap. Sedap. Brand daripada Zeti Rose, aku nak rate dia dalam 9/10. Serius, sedap gila. Okey, next. Mana Okey, yang ni. Oh, okey. Yang ni tak silap aku sekarang ni tengah viral tau. Tada! Dia dalam ni dia macam letak cornflakes tau. Yang warna brown tu. Lepas tu yang tengah tu entahlah. Nutella ke apa entah, tak tahu. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedap weh. Tak sedap. Kenapa tak sedap? Dry weh. Serius dry. Tiga per 10. Okay, next. Dia mengecewakan aku Memang dry gila. Dia manis dia tu dah okey dah. Dia tak terlalu manis. Cuma dia dry. Bila kau makan tu keras. Memang keras. Okay, next. Nak rasa ni kan. Okay, next kita akan rasa yang ni. Yang ni apa ni dia tulis? Arab susu. Kuih Arab susu. Okay. Sedap ke tak ni aku tak tahu. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah, not bad lah. Dia sebab kuih dia tu simple je tau. Simple je, dia tak ada apa kat dalam. Dia just bulat macam ni je. Kalau kuih raya lainan dia ada macam cornflakes ke kat dalam, chocolate flakes, entahlah. Macam tu lah, okey. Tapi yang ni dia macam kosong je. Tapi biasalah boring, bagi aku boring lah. Tapi kenapa dia panggil susu Arab Apa yang susu Arab tu? Aku nak rate dia dalam berapa maybe 7, okay? Still not bad, tapi boleh lah 7 tu kira okey lah. Okay, next. Yang ni kot. Okay. Kita rasa cornflakes ni. Okay, cornflakes ni member aku yang bagi. Okay, sebenarnya kita orang buat sistem butter tau. Macam
aku buat something dekat dia, dia akan bagi something dekat aku. Okay, so masa tu dia suruh aku buat kek batik and aku buat untuk dia, and dia bagi cornflakes dekat aku. Tapi aku dah rasa cornflakes dia memang sedap. Sedap. Dia tak macam terlalu manis semua, macam sakit tekak tu kan. Tak. Yang ni aku nak rate dia dalam 9/10. Okay, seterusnya kuih apa ni? Okay, tak nanas. Okay, antara kuih raya favourite aku. Colour dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap je kot. Sebab first bite tu, aku makan tu dia macam rasa pelik sikit. Tepung dia tu rasa pelik sikit. Tapi bila second bite tu aku makan, macam okey pula lah. Tapi ada macam sikit kelainan lah. Tak macam biasa yang aku makan. I'm not mad about it. Dia boleh lah. Okay. So ni aku nak rate 8 or 7. No. 7.5. 7.5 boleh lah. Okay. Okay. Yang ni yang aku nanti-nantikan. Yang ni kalau tak silap aku viral juga ni. Entahlah, aku tak tahu viral ke tak. Tapi yang pasti atas dia ni, yang warna hijau ni adalah kunafa. So kita rasa sedap ke tak. Yang ni aku excited. Paling excited nak try. Sebab aku tak pernah try kuih raya macam ni. Sebab sekarang ni macam viral kan. Macam coklat Dubai tu kan. Dia ada kunafa kat dalam tu. So terhasil lah kuih raya macam ni. Wow, bau dia sedapnya. Okay, so rupa dia macam ni. Atas dia tu ada kunafa. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, yang ni sedap. Atas dia tu rangup, kunafa dia tu. Lepas tu coklat dia tu tak terlalu manis. So coklat dia tu ada rasa masin-masin sikit. Yang ni aku nak rate dia dalam, maybe nak bagi 10/10 tu macam terlalu perfect kan. Aku nak bagi dia dalam 9.5. Tak pun 9.7. Okay, 9.7. Sedap. My new favourite cookies. Apa ni? Ni yang sama ke? Ni yang sama yang tadi. Yang kering tu, kering gila-gila. Tak sedap. Yang ni tak sedap. Okay, yang lain. Apa ni? Okay. Yang ni almond bite. Okay, ni tak silap aku. Aku pernah rasa almond bite ni. Ni adik aku yang beli. Serius weh, sedap gila. Almond bite ni sedap gila. Sebab dia bukan kuih raya pun tau. Dia 100% almond. Dia guna almond. Lepas tu dia letak coklat. Memang wow, sedap gila weh. Okay, kalau kau tengok, ni 100% almond. Kacang almond. Dia salut dengan coklat. Memang sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia tu tak manis sangat. Almond dia rangup. Ni aku nak rate dia dalam 9/9. Siapa yang suka kacang tu memang, ini memang the best. Okay, yang seterusnya apa ni? Okay. Ni apa ni panggil? Kuih kapik. Kuih kapik. Yang ni yang kosong. Dia tak ada apa? Dia tak ada filling kat dalam. Sedap. Dia tak manis sangat. Ni aku nak rate dia dalam maybe 8. Tak nanas lagi. Ni kita dah rasa tadi. Okey. Yang ni pun yang sama. Yang agak-agak kering tu. Ni pun dah rasa tadi. Okay. Dah tak banyak dah ni. Okey. Ni yang sama tadi. Macam yang apa? Kunafa tadi. Yang warna hijau. Perisa lain kot. Kita rasa. Jom kita rasa.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak boleh detail lah flavor apa. Tapi yang pasti tekstur dia sama macam yang tadi. Coklat tu dia ada rasa pahit-pahit sikit. Memang sedap. So aku nak rate dia sama macam yang tadi. Okey, yang seterusnya, oh ni kuih lipat tadi sama. Apa ni? Oh, okey. Bunga durian. Ni antara favourite aku juga. Sedap. Aku suka. Yang ni aku nak rate dia 9/10. Tinggal 2 lagi. Aku tengok je lah. So, ada 2 lagi kat sini. Yang ni bukan favourite aku. Aku tak nak rasa yang ni. Sebab ni bukan favourite aku. Aku memang tak suka. Dia apa buat daripada bawang eh. Okay, mini curry puff ni antara favourite aku juga. Tapi kita tengok inti dia kat dalam macam mana. Kalau inti penuh, memang terbaik lah. Okay, jom kita rasa. Inti banyak. Nice. Sedap. Dia macam ada kelainan sikit. Dia tak macam yang biasa aku makan. Tapi serunding dia tu macam lain kat dalam tu. Serunding apa dia guna? Okay, ni aku nak rate dia dalam berapa 8. Maybe 8 lah. Okay, 8/10. Okay, inilah kuih yang aku dah rasa tadi. Semua ni. Okay, kebanyakannya kuih kat sini sedap. Okay, memang sedap. Ada yang tak sedap satu je. Yang tu memang dry gila. Yang ni dry gila. So, overall, yang lain okay. So, itu sajalah untuk video pada kali ini. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay? So, kita jumpa pada video yang akan datang. Bye! Selamat Hari Raya!